Okey, baik. Seterusnya untuk sesi hari ini kita teruskan dengan analisis data. Okey, tadi kita dah buat bersama Puan Roziati dan juga Ustazah Nomayati. Okey, kita dah temu bual. Okey, daripada pengalaman kamu, awak nak tanya dari segi asal usul warisan, macam mana kita nak jaga dan sebagainya. Okey, baik. So sekarang ni masa untuk kita menganalisis data. Semua kumpulan memang perlu menganalisis data, bukan kumpulan ni saja. Kumpulan 1 dan juga kumpulan 7. Mana kumpulan 1 kat tangan? Okey. Kumpulan 7. Seorang tak main. Baik, jadi mereka ni akan membentangkan hasil dapatan. Cikgu rasa lebih kurang lah sama kan. Okey, cuma kumpulan ni akan bertanggungjawab menyediakan poster, menyediakan video, menyediakan buku scrap berkaitan dengan masakan Melayu. Okey, jadi boleh terangkan sikit apakah hasil dapatan kamu daripada pengalaman kita masak hari tu dan juga sesi soal jawab hari ni. Okey, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menu yang kami akan jelaskan pada hari ini adalah laksa. Laksa adalah makanan utama. Pemerhatian untuk laksa, warna kuah laksa berwarna merah. Aromanya berbau berempah dan wangi. Teksturnya cair. Rasa masam, manis dan berempah. Persembahan bubur sayur, telur dan ulam-ulaman. Okey, cikgu nak tanya, ada sebarang bangkangan ke apa? Kita cerita sekarang ni berkaitan dengan laksa. Tadi ada sebut rempah. Kita ada guna rempah ke itu? Lada je lah kan? Lada rasa pedas saja. Okay, dia tak ada rasa ni. Dia rasa pedas je. Okay. Dan manis. Manis tu kat mana? Laksa rasa manis ke? Okay, komen sikit. Kumpulan 7. Okay, komen sikit. Apa yang awak dapat dari tu? Macam mana rasa dia? Sebab kawan awak tadi kata dia rasa manis. Okey? Adakah laksa kita rasa manis? Okey, komen sikit. Komen sikit. Ada yang nak komen? Okey, cikgu buka pada kumpulan lain. Ada nak komen tak? Okey, Nafal. Laksa ni dia tak rasa manis pun. Cuma laksa ni, laksa yang mi tu dia tak manis dan tak ada rasa. So yang ada rasa tu bukan dia punya mi, tapi dia punya kuah. Okey, yang lain? Adakah isi laksa tu kita boleh rasa? Kita rasa tak isi laksa tu? Isi laksa rasa apa? Rasa tak ada apa-apa. Dia tawar je kan? Okey, dia tak ada. Jadi yang menyedapkan dia adalah Kuah dia sendiri. kuah dia tu. Jadi tadi kalau awak tengok laksa utara dan juga laksa pantai timur, apa beza dia? Dekat pantai timur, dia pun kebanyakan guna santan. Manakala dekat utara, dia pun kebanyakan guna ayam. Pantai timur tu maksudnya dia punya nak buat tu lebih ringkas. Lebih mudah. Jadi apa persamaan pembuatan laksa tu? Awak nampak persamaan dia tadi ni? Persamaan dari segi apa? Dari segi Bahan. bahan.
Jadi boleh nyatakan tak bahan apa yang awak dapat? Beza bahannya. Dah, cikgu nak persamaan daripada segi bahan tu. Ha? Maksudnya bahan asal dia ialah ikan. Lagi? Cili, Cili, lagi? bawang, Asam. asam jawa, Lagi satu apa benda kita nak? santan. Santan ada orang kata tadi. Ada tak bahan? Ikan. Ha. Maknanya benda yang paling asas ialah ikan, asam mesti ada, bawang, cili. Kan? Isi ikan, cili kering, bawang, apa lagi? Asam. Lepas tu garam lah kan? Garam. Dan nak bagi wangi, penyedap bau tu. Yes. Satu lagi. Bunga kantan. Kerisik kita tak guna. Kalau laksam betul. Laksam ada juga kuah yang sama tapi dia guna kerisik, campur kerisik dengan santan. Okey. Jadi itu persamaan bagi kuah laksa. Okey, asasnya ialah ada 4 bahan. Yang pertama, Bawang, cili, ikan, dan asam jawa. Okey, jadi perbezaannya dari segi kuah. Sebab apa? Sebab Di Pantai Timur? di Pantai Timur mereka memakai santan. Kat utara ada memakai ayam. Dan awak Siam? Kan, keturunan Siam, berdarah Siam. Agak-agak beza dia kat mana? Kawan-kawan yang lain tak pernah rasa. Esok kita akan cuba rasa. Okay, makanan Siam kan? Jadi kalau Siam macam mana beza? Kalau Siam, awak duk makan selalu laksa Siam? Kuah ada warna lain. Kuah ada warna lain. Dia berwarna lain. Warna dia macam mana? Warna dia kekuningan. Kekuningan Esok kita tengok kuning macam mana. Okey? Nadirah pun berketurunan Siam ni. Berdarah Siam. Okey? Nanti kita tengok. Adam Rizki. Okey, macam mana kamu punya ni? Laksa Sarawak. Pun akan kita rasa hari Rabu ni, jangan risau. Tapi kita bolehlah tengok dia punya pembayang dulu. Cuba cerita sikit. Awak makan lah. Awak dah makan kan laksa yang kita buat tu, makan kan? Dah. Apa beza dengan laksa Sarawak? Beza dia. Okey, kita tengok dulu dari segi bihun dia tu. Adakah bihun tu adalah sama bihun kita tu? Oh, dia tak sama. Tengok Ustaz. Tak sama kan? Tak. Jadi bihun dia kalau ikut isi laksa tu kan isi tebal. Kalau di Sarawak? Kalau Sarawak nipis. Nipis. Adakah dia lebih kurang dengan bihun kita, bihun yang kita jual kat sini? Bihun goreng? Oh, tak? Kalau dari segi kuah dia? Dari segi kuah dia Ada masam tak? tak ada masam-masam. Oh, dia tak masam dia guna ikan ke? Sedap, guna udang je. Guna udang saja Tapi nama dia adalah laksa Sarawak. Okey, tak apa, kita tunggu nanti. Mau ada rezeki akan bagi penerangan. Baik, seterusnya. Dari segi persembahan laksa tu macam mana pula? Adakah dia menu dia tu gizi seimbang? Ya. Orang lain tak mau komen ke? Zikir. Ya.
Okey, seimbang. Kenapa awak kata seimbang? Kerana dia banyak Yelah. Hasiat. Khasiat. macam dia ada protein. Okey, lagi? Dia ada Vitamin C. Zat C. vitamin K. Okey, isi laksa tu karbohidrat ada ke? Ada karbohidrat kat situ? Ada karbohidrat? Ada karbohidrat tak? Ha? Ada. Okey, karbohidrat ambil kat mana? Tak laksa. Apa? Medium. Oh, isi laksa tu. Okey, isi laksa ada karbohidrat. Jadi seimbang tak? Ya, seimbang. Okey, lagi. Menu seterusnya ada lagi tak tambah yang menu? Ada nak tambah lagi tak? Untuk laksa? Tak ada. Okey, dapatan yang seterusnya. Kak Aina pula. Awak nak cerita pasal apa sekarang ni? Menu apa lagi? Ialah laksa. Kalau tak ada laksa, tak ada bagi. Okey, ada yang boleh tolong komen sikit sebab masa kita berjalan, kita nak cepat. Okey. Zikri boleh? Kita dah bincang pasal laksa. Sekarang ni kita nak tengoklah apa benda lagi. Okey. Berkaitan dengan awak nak cerita pasal laksa lagi ke? Kelebihan dia ke apa ke? Bahan paling penting ialah laksa. Kerana kalau tidak Tidak boleh masak. Makan. Ha? Bahan yang paling penting ialah laksa. Kerana kalau tidak ada laksa, kita tidak mi laksa tidak akan tidak lengkap dengan kuah tu. Etok juga. Dia ada orang makan bihun. Bihun pun ada orang makan. Betul lah. Kan? Bihun pun ada orang makan jugalah. Yang ni kami kuah laksa tu Oh ya. Mi kari kuah laksa. Bihun goreng dengan kuah laksa. Bihun goreng kuah laksa. Okey, jadi kalau awak tengok tadi kan, apa kelebihan dia? Keunikan laksa tu kenapa? Bahan-bahan dia tu adakah senang didapati ataupun susah ke macam mana? Unik dia pasal apa? Awak kuat je, awak suara kuat. Kalau tak ada mic tu awak kuatkan je lah. Suara kuat. Kuatkan suara awak. Sangat senang. Apa yang senang? Bahan senang. Okey, untuk mendapatkan bahan dia senang lagi? Okey, mudah untuk buat. Lagi? Ada lagi? Senang makan dengan tekuk orang Melayu. Oh, tekuk orang Melayu. Okey, mana kata dia bukannya orang Melayu saja. Setiap lapisan masyarakat lah. Setiap lapisan. Kalau orang Melayu pun daripada kecil, daripada baby,
Baby mungkin susah kan sebab tak ada gigi. Okay, sebab dia kunyah kan. Tapi kanak-kanak boleh makan lagi. Orang dewasa, orang tua boleh makan. Okay. Baik. Lagi? Pada pendapat kumpulan, langkah yang paling suka ialah kuah laksa. Nak buat kuah laksa. Kata senang nak buat. Senang tu ni. Proses untuk membuat dia tu lah. Untuk membuat kuah laksa tu susah sikit. Kenapa? Kerana kita perlu memotong kita kena macam ni, kita kena mengasihkan tulang ikan. Ya. Kita kena rebus. Makna kata yang pertama tadi apa? Rebus dulu. Lepas rebus, buang isi ikan. Lepas tu? Lepas tu kita blend. Kita blend biar rosak. Orang bagi. Lepas tu? Kita tapis. Contoh kuih ada tulang-tulang sikit-sikit. Tak mahu bagi tulang tu tersangkut ke kawan. Okey. Baguslah kan? Dia menjaga. Masa dia kata selamat dah kan? Sebab kita dah asingkan tulang. Lepas tu masa kita tapis lagi kan? Selamat kan? Okey. Nampak macam biasa no? Bahan dia mudah. Tapi penyediaan dia rumit juga no? Okey, baik. Okey lagi? Sana perempuan awak jadi tiang bendera. Tak mau cakap Okey, yang kat bawah ni kalau nak komen boleh je. Yang kat bawah ni. Kalau kita kesudahan waktu, boleh je komen. Dia tanya apakah kekuatan nur ini? Saya jawab senang membuatnya. Kata tadi susah. Susah tu tentang ni campur tulang. Susah kat situ je lah. Lepas tu okey dah lah. Lepas tu, apakah kelemahan menu ini? Dia cepat basi. Betul lah cepat basi. Betul lah. Sebab apa? Mengasihkan. Okey, pasal apa basi? Ikan. Pasal apa dia cepat basi? Campur ikan. Sebab dia campur dengan bahan-bahan yang lain. Ya, betul. Bahan-bahan yang lain tu bila kita hidang kan? Jangan hidang makanan kalau kita tak nak makan, kita bubuh. Lepas tu kita biar. Kita tak nak makan. Itu memang menyumbang lah kepada makanan tu rosak. Okey, makanan tu akan basi. Tapi kalau kata kita asingkan bahan-bahan tu, isi laksa, sayur, kita asingkan dulu. Bila nak makan baru kita masuk dalam pinggan kan. Yang tu insya-Allah selamat. Okey, dan untuk pengetahuan awak, kalau kata kuah tu tak simpan dalam peti air pun tak ada masalah. Janji awak kena panaskan. Dia kena duduk dalam keadaan panas. Jadi insya-Allah selamat. Okey, ada lagi dapatan awak? Okey, kita dah stop kat dari segi laksa dah. Kita tengok kerabu pula boleh? Adakah kerabu tu menggunakan tauge saja? Awak buat kerabu tauge kan? Adakah tauge saja? Tidak. Jadi? Kerabu menggunakan udang, batu, isi kelapa. Isi kelapa. Maksud bahan asas dia lah tu dah. Okey, bahan asas dia isi kelapa lagi? Daging. Daging tu maksud pilihan dia kan? Kalau daging boleh
Udang boleh, ikan boleh kan? Tapi dari segi tauge ni dia kategori apa? Adakah dia kena guna tauge saja? Kita boleh guna apa lagi? Bunga betik. Lagi. Ulaman. Ha? Ulaman. Ya, ulam-ulaman. Okey. Okey, bagus. Ulam-ulaman. Siapa boleh bagi tahu ulam apa yang awak tahu? Daun betik. Lagi? Daun betik. Daun apa tu kata? Bunga betik. Daun bunga betik. Bunga betik. Pucuk paku. Lagi? Daun kesum. Daun kesum. Ular raja. Daun kesum. Pucuk janggus. Jadi kalau katalah ada tak ulam yang tak perlu kita tadi macam contoh kita punya toge kan? Awak kena keringkan dalam periuk kan? Awak ambil toge letak dalam periuk dan awak keringkan tanpa tambah air. Betul kan? Tapi ada tak bahan yang kita boleh guna tanpa kita keringkan dalam periuk tu? Ada contoh? Daun yang macam mana? Daun-daun dia sifat yang macam mana? Yang lembut. Yang lembut, yang pucuk-pucuk muda kan? Tapi kalau dia keras, kita kena buat apa? Macam contoh pucuk toge apa? Paku pakis kan? Pucuk paku kita kena kan? Kan? Okey, kalau macam daun ulam raja kita kena celok tak? Ataupun kita keringkan air tak? No. Ha? No.